Saya rasa semua orang akurlah kehebatan makhluk manusia ni, sebab boleh producekan sesuatu berteraskan pada ilmu pengetahuan. Ilmu yang kata dia miliki ni dikenali dengan al-ilmu al-muktasabah, iaitu acquire the knowledge. Daripada ilmu ni lah kita tengok produk-produk seperti kereta api, seperti kapal terbang, seperti jalan raya, seperti what we call electricity, boleh buat electricity, buat membersihkan air, macam-macam benda yang manusia dapat buat ni. Tetapi ilmu ni seperti saya sebutkan tadi, al-ilmu al-muktasabah lah. Dia bukan al-ilmu yang kata al-ilhamiyah, ilmu yang kata dapat berteraskan kepada wahyu ke ilham daripada Tuhan. Seperti hayawan, seperti kita kata madu, dia buat sarang dia melalui ilhamiyah.